Suplemen ataupun vitamin ni tak rosakkan buah pinggang, tapi jangan ambil banyak-banyak dalam satu masa. Kenapa jangan ambil banyak-banyak? Sebab setiap kali bila kita makan ubat ataupun suplemen, dua organ utama yang akan bantu proses ubat-ubat ni adalah buah pinggang dan hati kita. So, semakin banyak ubat-ubat kita makan, semakin terbeban buah pinggang dan hati. Secara amnya, saya sarankan untuk orang yang nak amalkan suplemen, ambil satu ke dua jenis suplemen dah memadai. Kalau nak mudah, boleh juga cari suplemen yang ada beberapa bahan dalam satu produk saja. Antara contoh suplemen ataupun makanan tambahan yang mempunyai banyak manfaat dalam satu kapsul saja adalah kidney kapsul. Dalam ni mengandungi beberapa bahan yang penting untuk bantu boostkan kesihatan badan kita. Pertama sekali, kidney kapsul ni mengandungi ekstrak cranberry untuk bantu kurangkan risiko jangkitan saluran kencing ataupun urinary tract infection. Yang kedua adalah magnesium yang dapat bantu stabilkan tekanan darah kita, bantu dengan masalah insulin resistant dan bantu kita dapatkan tidur yang lebih berkualiti. Yang ketiga adalah vitamin C. Semua orang tahu vitamin C ni tinggi dengan antioksidan untuk bantu lindungi sel-sel badan kita daripada serangan free radicals. Kemudian kidney kapsul ni juga mengandungi vitamin-vitamin B macam B6, B12 dan folic acid yang sangat penting untuk menjaga kesihatan saraf kita. Dan vitamin-vitamin ni juga penting untuk stabilkan level homocysteine dalam badan. Kenapa penting untuk kita kawal level homocysteine ni? Sebab kalau homocysteine tinggi, boleh tingkatkan risiko penyakit-penyakit kardiovaskular macam serangan jantung dan serangan stroke. So, lepas ni dah tak perlu dah nak ambil macam-macam produk. Dengan satu produk ni saja, macam-macam manfaat kesihatan yang kita dapat.